Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Kita mulakan dengan bismillah. Love Masjid Archery Combat. Okey. Peralatan diperlukan hanya emas, arrow dan combat archery yang lembut. Okey. Okey, jom adik lari. Lari jom, tukar ajar. Okey, mula nak. Adik nak. Wow, ahli champion lah. Kita buat dekat ni. Betul, kita buat. Tengok. Okey. Abang adik, ada nak ambil dia. Dia buat macam tu buat. Okey lah. Tarik kau. Tak kena. Tak kena lah, ambil je. Panas, tembak Ali. Okey, satu kalau tembak kita boleh tangkap arrow, dia tak mati lah. Okey, adik tarik tembak atas. Ya. Atas ni. Okey. Kita tangkap arrow. Tangkap arrow boleh terus reload lah. Okey, betul boleh tembak. Okay. Contoh kita dalam ni kita tembak kaki. Okey, macam ni. Abang simpan kita tembak kaki sini. Contoh. Okey. Contoh ni lagi. Okey. Kita ajar nak combat aja. Lekat, tarik. Mana tu ni? Jadi 3 jari. Lepas tu dia press setting dia jalan. Okey. Dia boleh jalan solo. Anak lari belakang pokok sawit. Okey, bagus. Okey dah, reload. Okay, go. Ya. Go. Lari kejap. Ada 3 jari ni. 3 jari. Okay, lari. Baik, saya jap. Lari belakang pokok sawit lah. Anak, lari. Adik live sorok. Jangan main lah maju. Ali, tembak lagi. Nak lari. Ali. Tembak dah. Bawah. Dah. Larut dah. Okey, terima kasih kepada semua yang jual ni. Okey, tanya. So, ada. Okey, nampaknya seri 2 sama kan? Okey, tanya saya nak minta feedback. Okey, buka emas. Macam mana best ni? Okey, best tak? Buka emas. Ali, macam ni si. Macam mana best? Seronok? Pernah main tak game macam ni? Pernah? Kat mana? Kat kuda. Oh, naik kuda. Kita tanya adik balik. Siapa abang, siapa adik? Ha? Mana satu abang adik? Ke kembar? Ni adik. Umur apa adik? 1 tahun. 1 tahun. Saja 1. 1 tahun kecil sangat. Okey. So macam mana program? Best? Sonor. So nanti adik boleh ajak tim adik. Kita akan main 5 lawan 5, okey? Tim adik lawan tim abang, boleh? InsyaAllah. So seronok main. Jadi kita nak bukan hanya main adik-adik. Kita ibaratkan apakah senjata orang Islam? Doa dan solat. Betul. Okey. Apa musuh utama umat Islam? Syaitan dan hawa nafsu, betul? Okay, jadi kita nak sungguh-sungguh lawan syaitan dan hawa nafsu dengan
doa dan solat. Okey. Okey, tanya. Okey. Good game. Okey, jom kita balik. So kepada siapa yang tengah tunggu, boleh beratur untuk next game. Okey. Terima kasih kepada semua yang join. Terima kasih adik-adik. Okey, adik umur 7 tahun lah. Darjah 1 kan. Seawal umur saja 1 dapat menikmati permainan paintball menggunakan archery combat game. Okey adik, nak main lagi tak? Best kan? Nanti kita jumpa lagi minggu depan abang ayah dah nak balik lah kan. InsyaAllah kita buat pertandingan. Terima kasih. Jom kita keluar. Coach angkat. Korang keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Keluar. Okay, keluar. Okay, abang nak tanya sikit pendapat boleh tak? Okay, macam mana pengalaman abang first time ke tengok program macam ni? Menarik lah. Menarik budak ada yang waktu lapang tu boleh belajar. Boleh belajar dan memanah pun adalah sunnah Rasulullah. Dari segi pemanah ni mungkin orang banyak risau memanah ni tajam, bahaya dan sebagainya. Jadi memanah yang dikendalikan oleh Love Masjid macam mana pendapat abang? Selamat tak? Dari segi safety dia tu bagus lah. Ada pakai topeng. Macam kita tengok Aero pun apa pun dah test kan? Depannya pun ada. Try pegang lembut tak? Lembut kan? So selamat untuk anak-anak. Jadi kita boleh melatih skill orang besar lah. Orang besar yang main archery dan sebagainya. Latih awal umur 7 tahun. Anak abang 7 tahun dengan 9 tahun. Secara official ni kami nak jemput abang untuk tournament anak-anak. Kita akan mewakili sekolah masing-masing. Sekolah mana anak-anak abang? Sekolah Greek. Kat Greek. InsyaAllah kita buat daerah Greek lawan dengan daerah Semeling ni. Wakil daerah terus. Anak-anak abang dah wakil daerah tu. Terima kasih banyak-banyak setiap apa penyertaan yuran ni akan masuk dalam wakaf perigi. Apa pendapat abang tentang perjuangan wakaf perigi juga berbanding orang lain tempat yang susah, yang tiada air tu boleh bantu. Faham? Kan kita banyak macam sumbangan NGO dan sebagainya. Kenapa kami mementingkan telaga air ni? Sebab senang nak buat laporan. Sebab lepas 2 minggu saja dah siap lah. Kita ada tim kat sana. Terima kasih abang. Nanti abang boleh nampak nama abang ada di perigi sana. Nanti kita akan masukkan lah nama abang. Dan kita selalu niatkan untuk umum. Selalu solat Jumaat di Greek kan. Nama masjid tu masjid daerah mana? Masjid Jamik Greek. InsyaAllah kita akan niatkan wakaf perigi hasil apa yang abang bayar tadi untuk ni, untuk semua jemaah Masjid Jamik Greek. Terima kasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ambil masa. Okey, terima kasih bang. Assalamualaikum. Okey. Jadi terima kasih bang. Nanti kita jumpa lagi. Okey, siapa nak main game scam boleh contact